Keajaiban yang pertama yang saya nak tunjukkan adalah ni khas untuk orang-orang siapa-siapa yang dah ada BC kat rumah lah, boleh try cuba Okey, yang ni kita nak menunjukkan simbolik macam mana BC 300 yang kita akan sapu pada bawah piring ni akan mengurangkan rasa masin pada gula ni, rasa masin pada garam dan rasa manis pada gula, dan juga dekat limau nipis ni pun sama rasa masam pun akan berkurang bila kita letak kita sapu BC 300 kat bawah ni. Okey, tu simbolik yang menunjukkan bagaimana BC 300 ni boleh mengurangkan kadar gula dalam darah kita, mengurangkan kadar garam dan mengurangkan asid. Okey, limau nipis ni umpama asid lah dalam badan kita, asid urik, gastrik. Okey, mengurang macam mana BC 300 ni boleh membantu mengurangkan. Okey, macam mana dia boleh menembusi kulit kita. Dekat piring yang tebal ni pun dia boleh tembusi, apatah lagi dekat kulit kita yang sangat nipis ni. Okey, itu adalah keajaiban yang pertama. Kalau tak percaya, boleh cuba buat kat rumah. Okey, bye. Ini adalah keajaiban yang pertama. Ada soalan boleh tanya, ada pengalaman boleh kongsi dekat komen. Terima kasih.